Boleh cakap kucing je. Tak payahlah spesifik. Cakap kucing je. Pengutipan kuih-kuih raya. Nah, tu. Munggu, tapau. Betul kan? Dia orang cakap apa? Air manis ke satu? Wah, coy, tentang kita pada besar. Itulah. Apa? Just gitu je. Shaming. Ni bunyi ni tak? Bang kotak. I nak masuk YouTube. Ni Bang Farid. Sampai Bangan Serai. Raya. Selamat Hari Raya. Cuba tunjuk satu je piece. Tengah mak. Hari tu ada trend yang pasal kalau milenial ambil gambar macam ni. Tapi macam ni je lah. Memang dia detect. Memang dia detect. Peace. Peace je kau. Dah masalah kena mama tunggu seorang. Okay, tunggu 10 minit untuk aku unload barang turun. Okay. Aku balik almari dah katakan. Mana Amari hang? Almari aku. Nampak barang ni pun barang dia. Barang aku ini je. Barang dia ni. Ni semua almari Ni semua barang dia. Nampak ni. Balik. Kotak kasut. Ya. Yang dibeli di MyTech. Yes. Banyak barang nak potong Ha, tu dah dia beli mesh ribbon heels. Saiz kasut. Siapa nak beli kasut untuk dia? Nak bagi sponsor apa ni? Aku 41 sebenarnya. Tapi kasut dah kurang dulu. Sebab aku pergi test dulu. Kalau agak macam nak bagi dia apa ni? Review kasut saiz 42 41 lah. Ya, jangan lupa kaki saya kembang. Berserungai dah. Dah maaf lah. Dah maaf cakap. Ah, cakap. Compact dengan nombor 2. Nombor 2 elok lagi lah. Cik, oh. Aku cakap dengan hang lah. Cuaca pun tu. Ada makcik punya barang kat bawah tempat tidur. Ah, sungguh-sungguh. Tak ada apa kan? Kalau ada, kita yang tak lain. Apa pegang? Boleh tak? Oh. Tahu kita pekerja verifikasi tau. Kenapa tu ambil mana? Ha? Dia rumah aku tau. Kau mana? Sabar. Apa nak pergi mana ni? Ya, dia menipu ada menipu. Dia bawa balik bazar Ramadan lepas. Nampak? Yang mana? Hello. Aku bawa balik kuih raya je. Kata aku balik. Ni. Ya? Nak pergi tak pasal tak? Nak pergi terus tak bazar ke? Apa dah cik? Ah, insyaAllah. Ah. Ah, kalau okey lah kaki. Sekarang nak buat panas-panas yang dia nak vlog. Yeah. Baik-baik trauma aku dengan aku punya. Hey. Please tak nak please aku. Lagi? Daripada tadi dah duk pis-pis. Dia record tak sebenarnya? Dia record sampai dia peace. Aku Because dia recognize aku as the true owner. Maria. Apa kan nak bersama raya tadi dah bersama raya dah. Maria. Ni dia fish eye punya effect. Ya Allah, apa benda ni banyak sangat dia punya baca ni. Kau dapat macam tu pun ambil gambar lah. Kan? Dah lah aku buat Nampak piece dia. Maya, kamera baru. Okay. Kamera baru. Yo, tengah-tengah panas. Kali panas kembang ni lah dia. Dia duk piece ambil gambar. Apa beli Insta360 Ace Pro. Tapi this is the Ace Pro 1. Is it? But the 2-1 is better microphone. Masalahnya dapat beri tu pun. Bye. 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 Lupa murah malam ni. Boleh. Kita sambung. Tahun ni aku tak vlog tau. Tahun ni aku tak vlog. Apa tengah vlog. Hang ngantuk ah, bye. Okay, itu dia perjalanan raya kita. Pagi tadi keluar lepas subuh sampai Bangan Serai 10. Sekarang 10.42 lah. 10.42. Jalan okey, ngam soy, tak jam, tak apa.
Plannya duk fikir kita ni nak gerak pukul Kita ni nak gerak pukul 3 pagi ke. Tapi dia fikir mungkin jalan tak jam lagi. Jadi lagipun kalau keluar pukul 3 pagi, sekali nak kena cari tempat nak berhenti, nak stop dengan nak subuh. Jadi agak sukar. Sebab aku rasa macam renyah sebab kita nak stop, lepas tu kita nak subuh pula kan. Jadi kami decide untuk teruskan keluar je lepas subuh. Jadi itulah dah. Selamat, alhamdulillah jalan tak jam. Jadi akan bermulalah recording untuk vlog raya tahun 2026. Kemarin kata vlog raya, ternyata time raya nanti aku malas nak buat vlog. Kita tengoklah nanti macam mana. Okay. Jadi sudah sampai ke Bagan Serai. Bermulalah cuti raya kita. Ya. Walaupun raya bukan malam ni, walaupun raya bukan esok, untuk meriah Bagan Serai. Yang dah bunyi dah pumpang-pumpang. Okay lah, kita drive dulu lah tu. Nantilah Sagi dah sampai destinasi baru kita on balik kamera ni. Kita gaduh. Tahun ni kami gaduh. Kita serahkan kepada kamera ni tahun ni. Macam mana ni? Kamera ni sebab dah setahun tak on. Aku saja on. Tak tahu lagi dah apa akan jadi. Ni Tak pun tapi ya tahun ni aku serahkan pada ni. Aku tak tahu lagi. Betan tukar Bagi batin. ada apa kata masuk lekas Dia sikit. sebenarnya kalau hampa nak tengok pada bulan Syawal, dekat sini. Had sini ni bulan Zulkaidah. Baru aku upload. Ya. Dengan depa yang nak umurih ialah depa ni. Depa satu. Depa tu lagi. Support lah vlog dia. Support lah kamera baru. Syaitan. Support lah. Nanti nak bagi footage tu kat aku. Boleh. Why so? Miau. Why so? Dia nampak grainy but Granny tapi sebenarnya dia tak grainy dah. Okay, bye. Dah, aku tak faham. Dia dah beli mang. Itulah tu. Aku tahu lah dia sayang sangat dengan lelaki dia. Tapi kalau hang ada lelaki, hang cuma lelaki lelaki. Ini okey ke? Stable ke ni? Aku tak tahu. This is my first time. Ya Allah. Cemasnya aku. Sebab tu aku dah Pasal beli bracket, aku dah beli screen protector semua bagai. Sebab kan aku keleh lagu ni lah. Osmo poket aku rosak. Itu Osmo, Miska. Osmo ini action kamera, Miska. Okay, aku drop now. Aku pakai ada tepi tu jangan main aku. Geram lah aku. Tapi kan malam tadi aku terfikir apa. Aku rasa kalau hang nak beli ni ke, let's say lah hang tak nak repair hang punya Osmo kan. Dia semua Osmo yang shame lah. Beli ni hang yang dua punya. Why? Because colour dia tu ni, satu colour leka kan. Nombor dua, dia punya audio pun okay. Okay, yang ni bayangkan yang nombor dua tu, dia punya audio lagi better, way better than this. How much? Lepas tu satu sekarang ni kalau yang basic ni 18 atau 189 macam tu. Ada itu ada orang nak jual second hand Osmo poket tu 18. Bukan beli mahal ke? Beli 3,000 dia jual 18. Macam Dia apa? macam dah sama dengan kos aku punya repair. Aku always lah DM dia. Nak beli tu lagi. Dia tu lagi daripada aku pergi repair. Kenapa? Tak tahu dia. Tak tanya. Okay, another reason aku rasa kalau aku nak suggest kat hang beli kamera ni adalah sebab dia memang action kamera memang dia tahan lasak lah kan. Lepas tu dengan boleh masuk dalam rayap, masuk dalam laut apa semua, debu-debak. You don't need any casing like GoPro, okay? You don't need. Insta360 patut sponsor aku sebab aku influence kan si influencer ni. Tak tahu influence langsung. Syaitan. Aku nampak ada dulu beli Osmo poket tu sebab macam small. Yes. Tapi setelah ni aku nak go smaller. Spy kamera kan. Yang just yang dekat ni tu je. Polis. Bang polis. Tapi aku kagum dengan dia ni. Ni pun memang jatuh jalan tar satu, jatuh dalam snow satu. Dia durable gila. Tapi dah nak rongak lah ni. Tapi kan kamera ni memang tahan kot. Okay. Tahan. Somehow aku rasa kamera yang macam tahan.
Apa tak keluar dia punya flash? Tengok rosak. Apa dia? Tahan sebab? Tak tahu tak, aku rasa sebab kamera zaman dulu kot. Macam Nokia ni. Dia macam tahan. Woi, ada ke parking weh orang pergi home ni sekejap ni? Bunyan. Nampak? Aku pun ada vibrator tau. Tengok sikit jenguk dia pun tutup pukul apa? Oh, ada orang beratuk, ada green bridge open tak? Satu sangat pun. Penuh, tak ada parking weh. Penuh lah tapi. Okey, kita habis ni. Kita nak kata Sarah. Tak, siapa kata nak pergi Homis? Hang yang nak pergi Homis. Yalah, Lalang nak pergi je beli kopi. Mari. Tak apa, kita pergi Tak. lah kat Dekat lah. Abang Malam. Weh, jalan jam lagu tu nak pergi. Mantap lah aku. Cakap Oh. Bazar Ramadan Putrajaya tu pun sekali. Firework. Oh. Sempat kan record? Kau sempat nanti bagi footage kat aku. Mana habis dah? Dia kena zoom. Yo. Lepas tu boleh zoom lagi kan kalau kamera yang lama macam ni. So, Kamera lama dia kata kamera cakap. Okay, sini. Firework. Ni boleh zoom tak? Boleh. Bila zoom pun masih 4K. Tapi ni Habis nampak dah cepat je. Aku baru macam okay, hari ni kalau aku vlog pun aku nak start vlog ni dengan percikan bunga api ataupun meracun. Sekarang tak ada siapa main pula je lah kak. Oh, semalam hak main tu dekat tapak fun fair tu, hak tadi yang cahaya tu aku nak tanya punya fun fair. So, bila hari ni fun fair tu bermula, orang tak boleh main kat situ lah. Betul ke? Baru start hari ni ke fun fair tu? Semalam ada orang main fireworks kat situ. Mungkin rumah sebelah dia kot. Mungkin aku kau merah Mana yang cari kopi lah Lalang ni? Aku tengok cerita hantu baru-baru ni. Kenapa aku tengok tanpa hang? Tak exactly. Cerita apa Dia lah? kat Netflix. Cerita apa? Cerita apa? Allah tak boleh Sosok call. ketiga? Kau. Cerita putih pasal. Oh. Kenapa kau tak boleh call ni? Bukan. Tu yang sirik Taiwan killer yang masuk hospital tu. Tapi yang Taiwan ni. Ha? Sirik gila? Thailand pula lah. Filipin. Cerita Filipin. Dia pergi Taiwan hospital buat macam paranormal punya aktiviti punya. Oh, okay. Takut dia. Jadi? Nak tahu dengan aku ke apa ni? Bukan lah. Kenapa aku tengok? Lepas tu aku dengan aku punya bulan puasa tengok macam tu. Bunguk sangat. Tapi aku bagi laju lah. What? 2.2 times? Bagi laju. Ya Allah. Ikut ke hati aku. Aku action betul. Ya. Oh lah, aku kena beli mount. Is, tolong buka wiper dia. Tak boleh, tu habuk. Sayang. Sagi dia akan jadi. Buka lah ya. Sempat tak kalau kita pergi kereta je? Bodohnya. So, kamu kopi tak ada? 24/7 ke? Dia ambil tanya belum minum. Mana? Cerita rumah dia? Tak lah. Apa plan dia? Risau. Paranormal tak? Bongok. Pasal kamera ni, Ya. dia auto buatkan, dia akan cari mana yang dia rasa interesting untuk terus cut pendek untuk hang. Serius lah? Yes. How you know? You AI lah? Aku tak support AI ni weh. Kalau satu hari nanti 5 tahun kemudian ada macam bantahan manusia versus AI, aku rasa ramai kawan-kawan aku akan berpihak pada AI. Aku adalah dekat bantahan yang Walaupun hang adalah engineer lah. yalah, all aku this. tak percaya internet and robot. Ya Allah. Memang aku selalu sangat pakai ChatGPT. Ya Allah. Wey, dia tak sampai rumah lagi tak? Sampailah. Dia kata tak? Oh ya, tu kereta aku lupa. Meja kereta dia mana? Tadi kereta silver ni kan? Bukan Ni beza gila. Tu beza. Ni Beza sungguh. tak boleh buka Alza. Ini Pro 2 YB. Is it? Entah. Tu. Nak kata kau? Sekolah aku, kita jalan kaki. Wow. Sekolah. Alah, pergi kat sekolah aku lah. Nanti buka bagi kakak kan. Kita jalan belakang. Ni tajuk tapi macam mana? Kita boleh cross dekat. Masuk. Kenapa nak kena sembang kat luar? Sebab kan tu je yang pagak yang aku kata. Ya, aku tak apa. Aku tahu syaitan. Tengok sampai 2 kamera.
Sampai 2 kamera. Okey, tahun ni tengok vlog kat sini. Dekat sini ah, sini. Ah, sini tak ada. Sini dummy je. Mana pula dia pi? Mana yang aku? Aku sama bawa asap semua mencari lemang ke tu tak Ni pandang. kenapa? Ni kenapa? Macam aku salah. Kenapa macam Oh, sampai 2. Please no camera. tak, kamera tu. Ni lah. Kan? Yang hole tu. Ya. Bahaya. Jauh rosak lah aku punya flash. Sedih. Nak flash orang kat depan. Astaghfirullah. Aku tak habis cakap lagi dia. Hana tahu orang lagi mana tulis terkejut je. Apa dia? Ada AES ke? Dah tak. Sebab cukup gelap. Okay, cuba try sekarang. Takut. Tengok gambar. Tengoklah. Ayo tangkap. Bongok. Kita dah penat. Dia yang tangkap, dia yang takut. Apa kau cakap tadi? Hang ada? Apa? Takut. Jangan kacau lah. Sorry. sorry. Sama aku. Lepas tu dia kata, kau nak lepak sini ada kuih raya. Oh, boleh lah. Dia je tak boleh keluar. Syaitan dia. By the time sampai rumah dia, daripada taman tu, sampai rumah dia dah Sebelah. pergi raya dah. Dah pergi raya tu ada. 8 minit. Tak. Kami tak. Awal 3 minit. Oh. Kau nak? Okay, kita nak kena naik. Kata lagi. Tak dah tadi kan. Ya Allah. Kenapa? Ada orang ke? Tak, tadi aku ambil gambar flash. Lepas tu dia takut. Aku dah tengok gambar. Padahal dia yang tangkap. Yang waktu aku tak ada lah kan? Yelah, kenapa? Lepas tu? Gambar tu. Lepas tu dia suruh aku yang tengok. Tak yalah. Tak ada apa lah. Mana ada apa. Paranormal. Cakap hanya apa punya ni. Tapi dia kan ni apa panggil? Reflect. Kot. Kot lah ada gambar tadi yang tak. Hei. Kau zoom sikit kan. Cerita sekarang kita nak mana? Boleh lah, homies. Kita try pusing lah. Kita try je pusing. Try je. Tak payahlah Okay. pusing. Masuk traffic light sini kanan. Terus pergi sekolah aku je. Oh, nak pergi kat sekolah hang ni. Lepas tu kita jalan kaki lah ke depan. Kan jauh pun. Homies tu tutup kau apa masalahnya? Pukul 12. So macam, ni rasa apa macam kentut. Macam nak tahu segentut je. Dia macam aku dah fikir lah bau dengan rasa tu. Macam. Lepas tu kan, aku minta gula. Kata saya nak Manis. gula lah dalam 2 pam. Lepas tu dia kata, oh nak gula. Dia judge aku. Dia macam sepatutnya kopi tu tak payah gula. So, tak ada gula tak nikmat kan. Kenapa tak percaya tu? Nampak? Ada apa? Tu yang jual bunga api tu. Salah. Fanfare? Fanfare. Fanfare? Belum puasa ada fanfare. Dari mana? Sebelah rumah aku. Dekat atas Farus. Serius? Ada ruang situ? 8-0. God. Saya ada Ferris wheel. Ferris wheel tu kalau kita naik, kena asing-asing tau. Nanti berat. Lawa dah cakap kita lepak sana tak? Jom. Fanfare? Aku curious juga lah. Kalau dia naik Ferris wheel tu boleh nampak aku tak? Dalam bilik aku. Sekejap. Firework. Sekali tu je. Jadi? Nanti kita buat, kalau kita berjaya beli air homies tu, nanti kan nak hantar aku. Kita Oh, mana hantar hang dulu? Tak adalah. Lepas tu baru hantar aku. tak sebab fanfare tu bukan apa yang nak harapkan pun. Bukan ada orang makan minum pun. Itu fanfare nak pupur dana tu. Kenapa pula? Apa-apalah badan-badan kan. Tak, Bukan malam fanfare. puasa. So kumpul lah dana. Tapi logik juga malam-malam orang tak tahu pergi mana. Tapi tak main orang pun tak tadi. Lepas terawih lah kot. Jadi kita lalu-lalu tengah daun katanya. Yang terawih 20 rakaat. Dia pergi lepas-lepas terawih lah. Imam, balik mana? Fanfare. Fanfare lah. Lama tak lepak. Penuh je bawah putih. Ya, dekat luar ke dekat dalam? Ni. Itu. Nak high Dia beam buka high beam dekat padang sekolah.
Cerita dia aku tak pernah lalu jalan ni. Sikit lah. Sini suka dia. Tolong jangan heavy kat padang dia pesiar. Bodoh lah dia ni. Aku hantar hamba saya. Saya hantar aku. Esok sehari lagi. Hamba pula hantar aku. Alah ni masih dibelenggu. Bodoh lah. Okey, hati-hati. Sini jalan dah start sempit. Tak lah, ni dah normal dah. Nanti dah off-road tau depan tu. Off-road. Apa ni? Melambai. Kucing ini. Boleh cakap kucing je. Tak payahlah spesifik. Cakap kucing je. Okey, Bodoh depan ni lah. selekor tajam tau S. Tak. Depan ni selekor S. Tapi ni pagar utama kan sebenarnya. Tak. Selekor utama. Kita rapat. Elektrik ni. Tapi tak selamat pakai dalam lah. Masuk sini. Masuk sini. Oh, sini je. Encik. Astagfirullah. Ni abuse of power Ada mak dengan anak. Cik, saya nak tumpah parking kat dalam kejap sana. Kat luar tak selamat. Dia kena hang kau. Okey, masuk. Tak kena. Tak. Dah dengar suara hang dia. Ayah. Cukup untuk ni. Oh, macam mana? Kejap kiri sikit. Ini suara yang cukup terkenal setiap tahun. Kita parking kat sini. Anak-anak ni. Boleh letak tepi langsung. Hang undur sini. Dia Kanan. menggunakan Sabar. Bontot. Ni surau. Surau ni selalu gelap je. Kenapa? Macam apa? tak payah tegur ni tau. Jangan petikkan apa-apa pun pada malam ni. Jadi pakai belakang kucing ni. Dekat situ hati yang ada guru besar aku ni. Apa hang selalu buat benda macam ni ke Sarah? Pernah lah sekali. Oh pernah lah. Tak macam pakcik cikgu redor. Tak, selalu bukan dengan guard ni. Aku selalu buat dengan guard-guard yang biasa. Okey tapi Tapi hang kenal lah kat ni. okey dia. Tapi pernah okey. Nak makan tak? Awak nak makan tak? Sekejap kita bagi. Sama-sama. Tak buat apa kat anak hang. Tak buat apa kat anak hang. Aisyah kejut. Oh dia tak pernah lah. Aku dah kata. Sini lah, itu apa nak kat mana? Sini lorong ni gelap. Kan aku pergi marah. Tapi tu. Tak apa. Tengok bising. Tiga orang ni bising. Sini ada lorong seni. Dorong sini. Mana sini dia? This is hidden spot. Hidden germs. Hidden gems. Tak hidden germs. Germs. Jangan lawan cakap cikgu. Yang tu. Mari coklat satu. Dirty soda satu. Lepas tu cafe latte satu. Cafe latte ais. Ais. Nak gula? Tak mau. Satu lagi bagi Spanish latte. Cafe latte ais. Ais tambah sirap caramel. Yep. Mana yang pun aku? Ambil ah. Tak, ni ayat tadi kau aku sekali tau. Tu tambah caramel. Ya. Okey, cepat kan. 49. Weh, macam apa aku sendiri yang keluar ni? Feel lah. Kalau fail dia malah walk. Boleh? Name tag. Okey, hint. Benda tu hang pakai. Oh my god. Dia bersih, tak tahan tau. Dia bersih. Aku dah terlalu lama memicikan. So maksudnya hang punya pun gulung-gulung lah. Aku tak tahu. Depends lah. Yang jatuh depan hang tu apa gitu? Itu present. Macam mana ni? Alright. Lori soda. Aduh. Apa sahaja? Hah? Apa sahaja? Bangun sahaja. Makan. Video lah.
Kami dua tak ada. Kak Ami ada. Nak ke aku belum tak. Sebab apa saya macam awak kecil. Betul. Kalau malam ni aku nak sorang. Duduk ujung katil, elok bagus. Ingat tu tau. Dia main lawak. Pakcik, sekarang saya buat sebuah lagi. Abang kata kamu tak boleh nak cakap hang. Kamu cakap kamu tak boleh nak cakap hang. Pakcik cakap macam tu ke? Ya. Mana ada? Pakcik salah faham tu. Asal aku nak play tak apa. Aku tak kata macam ibu, tapi mungkin macam salah faham mesej yang aku cuba sampaikan. Cuba raya. Maksudnya raya? Kira raya. Kira raya. Mana nak kacau-kacau dulu. Apa berbau? Keren tadi. Betul lah juga. Aku juga sedap. Tak sure. Kamu nak minum kopi? Baik-baik tak? Cuma tak boleh minum banyak. Kopi kena minum awal. Tak kena minum lewat dulu. Tak? Sedap hantar nanti seorang. Bangun tapi minum air je. Letak tepi katil je. Berapa kilo? Tapi buka Time puasa sok lah, time sok. Buka puasa macam tak ada hari esok. Tapi yang tak minta gula langsung ni kan. Oh, dia Fish fire. Oh, Datuk. Datuk fish. Apa aku macam mana dengar tau? Macam kita nak pergi ni. Dah lama tak minum lagi. Memang tak pergi lah. Bayangkan berapa banyak franchise ada kat Malaysia ni. Dia rasa macam yogurt. Atas ni apa? Yang Foam. Kacau eh? Kacau lah. Dia buka macam tak tahu. Aku dah. So, ini kan lalu sini. Lalu jalan ni lah. Kalau ada apa pelekong ke dan ada. Pokok leko belah banyak. Tak boleh aku rasa apa? Macam Depan tu aiskrim goreng. Aiskrim goreng. Karaminnya. Ha? Karaminnya. Macam kerami. Okay, cuba buat piece. Buat thumbnail. Oh, so yang muka aku tu, yang video tu, thumbnail lah. Thumbnail. Tak tahu ni kau fish kau dah. Tak tahu kan. Ha sanggup ambil dia nak tunjuk. Fish lah. Tapi berapa banyak thumbnail nak buat? Aku nak buat lagi lah. Bagi dulu dia. Okey. Ya. Bertam-tam lah. Susah. Alah, benar. Orang tak doa. Buang ke lewat. Pergi lah buang. Bawa lah buang. Kat sini. Selamat raya. Tak ada mangkuk yang betak ini roh no. Apa saya macam kelabu? Dia ada casing tak? Ada kes. Dia sensitif satu kan sebab kepala ada gimbal pusing tu. Ada orang kata kalau tak pakai properly ni, kepala dia tu boleh berpusing-pusing. Even Berat. kalau letak dalam beg. Oh. Tak pakai proper yang kapit kepala dah suruh duduk dia diam. Kita beli yang kapit kepala tu. Liak tu kepala dia tu. Macam mana kau? Pusing siap-siap girl. Yalah. How dare you ask me to not Sure, I not lift my knee. Boleh tu. Now that WPWP kan. Baru. So ada rumah je lah kan. In case boleh aku sebenarnya dalam ni. Tapi not that I can go to you. I mean kalau ada kereta ni boleh lah pergi. Hemo. Hemo-hemo. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Peace.